Nak sambung Master by Course, ada berapa subjek dalam Master by Course ni? So, kita refer dia punya struktur kurikulum. Saya tunjukkan satu contoh macam mana rupa struktur kurikulum. Ni saya tunjuk contoh di FCAP UTHM lah. So, jadual ni lah contohnya struktur kurikulum. Cuma agak kecil di sini. Saya besarkan dia. So, boleh nampak sini. Kita ada semester 1, semester 2 dan semester 3. So, di setiap semester ni dia akan senaraikan lah subjeknya. Contohnya subjek yang first ni subjek research methodology ni subjek universiti lah. Biasanya semua student master kena ambil lah research methodology. Dan kita nampak sini ada 1, 2, 3, 4, 5 subjek core yang memang wajib kena ambil. Nak tak nak kena ambil jugalah. Dan awak nampak sebelah kanan ni nombor 3 ni ialah sebenarnya credit hour. Maksudnya 1 minggu 3 jam kuliah lah. So total ada 18 credit hour. So 1 minggu 18 jam kuliah. Ni untuk SEM 1. Kita pergi SEM 2. Kita nampak ada lagi satu subjek core kat situ. Water Resource Engineering. Dan kita ada satu lagi panggil Master Project. So Master Project ni kalau awak tanya dia lebih kurang final year project lah. Cuma skop tu lebih lagi banding dengan final year project. Dan di bahagian bawah ni kita nampak sini ada elektif 1, 2, 3. So inilah subjek pilihan lah. Subjek pilihan kalau awak refer ke bawah sini ada beberapa lah subjek pilihan. Tapi ni ikut bidang lah. Dan kita pergi kepada semester yang terakhir iaitu semester ketiga. So kita nampak sini ada Master Project 2. So tak ada kelas lah. Cuma nak selesaikan Master Project saja. Dan awak nampak bahagian bawah ni ada 44 ni. Ini maksudnya total kredit yang perlu pelajar ambil untuk kesemua sekali lah. Semester 3, 2 dan 1. So inilah yang dikatakan sebagai struktur kurikulum. So macam mana? Faham ke? Daftar di mana? Daftarlah di UTHM.